Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak cakap ni. Saya nak bagi pesanan sikit kepada Boat T20 tu. Kalau boleh, janganlah sombong sangat. Janganlah berlagak acah sangat. Sebab kau tu miskin, hutang banyak, asal nak acah-acah orang. Buat apa? Dah lah gemuk. Kalau pandai berlawan tak apa juga. Ni kalau aku lawan dengan dia tu kuat sangat, dia datang, aku better one by one dengan kau. Kalau kau kuat, boleh kejar aku, boleh tubuk laju, boleh tubuk ni, tak apa lah kan. Tu kira terror juga ni. Tapi kalau dia pelembab, makan pun tak cukup, lepas tu pula makanan pun tak sihat, tak pernah bersenam, tahu ni. Tak payah panggil lah T20, patutnya panggil ni lah, badak berendam. Tu baru betul nama dia. Bukannya macam si fighter Muay tu cakap tu perbuatan, tapi dia badak berendam baru betul. Sebab apa? Itu tak sesuai, dipanggil T20. Yang sesuai ni dipanggil badak berendam. Jadi kat situ tak payahlah nak ikut cakap dia tu. Tak payah nak dengar cakap dia tu. Sebab apa? Kalau gemuk, malas pula tu. Asal Caca ni nak ajak orang main forex, padahal forex tu haram. Dia cakap harus haram. Duit kau yang kau makan tu, yang kau selalu buat ni tu, yang kau kumpul duit semua tu semua duit haram. Orang guna cara halal, bukannya guna cara haram. Lebih baik kau ni sedar diri kau tu. Sebab kau pun tengah langgang. Sebab kau pun solat pun tak ke mana. Rasa nak acah-acah ajak orang main forex. Apa benda lah. Kau lagi baik balik tidur lah. Balik tidur. Tak payah nak jadi T20 ni, tak guna pun. Setakat ada kereta mewah, buat apa? Bukannya kekal pun. Nanti satu hari nanti kau pun tak kekal punya. Pasal kau nak ajak orang ni main forex, memang tak ada lah. Tengok ada orang kena ikut cakap kau, memang tak ada lah. Kau guna ayat untuk menarik orang tu semua tak suka pun. Sebab kau tu lemah. Bila kau lemah, lepas tu kau tarik. Orang yang kuat, orang yang rajin, orang yang berusaha ni tak lemah. Dia walaupun dia kaya, kalau dia turun balik pun dia tetap kaya, tetap kuat. Ni bantu, ni ada orang bakal. Tak gentle tu, sumpah tak gentle. Pasal ada orang bakal pula yang tolong, memang tak gentle lah. Orang yang betul kuat pun tak ada orang bakal tau. Dia kuat, dia buat sendiri. Bukannya main forex ni. Forex ni tak guna, memang tak guna. Sebab apa? Sebab aku main forex tu haram. Aku rasa lebih baik kau tak payahlah jadi T20, jadi V40 yang bagus. Sebab kau tu dah gemuk. Lepas tu bukannya disrespect. Lepas tu nak cakap-cakap ni, nak promote apa tu, nak promote forex tu. Baik tak payah. Baik. Pasal kau ada awet tu pun tak guna. Kau hidup dalam kesusahan, kau bukan hidup dalam kemewahan. So kau hidup buat dosa setiap hari ni. Buat apa? Buat apa? Tak gunalah. Badak berendam ingat tau, badak berendam itu nama panggilan dia. Bukan T20. Dia tu B40. T20 ni gaya hidup sihat. Bukan gaya hidup tak sihat. Orang T20 semuanya berguna, yang buat duit, tapi dia tak guna forex. Forex lemah lah, ambil jalan mudah. Kau betul-betul kuat, kau mula daripada 1008,
gaji kau. Pasal kau naik slow-slow, itu baru betul jalan yang benar. Bukannya naik dengan forex ni. Naik dengan forex ni, jawapannya jatuh ke bawah. Ke bawah tu jatuh. Silap nanti kau pun lagi miskin daripada aku. Sebab apa? Sebab kau hanya mementingkan rupa. Pasal kau cakap apa tadi? Kau kaya. Banyak perempuan ada kat kau. Mana ada? Cuba tunjuk kat aku banyak perempuan yang ada kat kau ni. Cuba tunjuk kat aku berapa banyak ada. Kau seorang tu je, tak payahlah. Nak kata handsome tak handsome, nak kata kacak tak kacak. Kau ni bahalot lah. Kau ni memang tak guna. Kau memang tak guna. Kau lebih baik tidur, ataupun kau mulakan dengan 1,800. Ini senang. Sebab kau tu lemah. Bila kau lemah, kau guna orang untuk tarik lagi. Orang yang betul-betul kuat, dia takkan tarik orang lain. Dia takkan tarik orang lain, dan dia naik sendiri. Itu orang betul kuat. Yang kau ni tarik guna ni semua ni, kau ingat apa? Sampai bila pun takkan pernah maju. Orang yang betul-betul kuat pun ni takkan pernah maju. Sebab kau bunuh orang. Kau betul-betul cinta, bro. Kau betul-betul cinta kan? Kau buat duit sendiri, tak payah guna tanpa bantuan. Aku cabar kau buat gaji sendiri, usaha sendiri dalam kerja bawah orang, bukan kerja forex. Baru tengok, baru betul. Macam ini, kalau macam ni semua orang boleh. Semua orang pun senang. Lagi pun kereta apa? Kereta mahal ada, rumah mahal ada. Buat apa? Kau tahu tak? Kereta sport car yang kau pakai tu semua kereta buruk, kereta lapuk. Bukan kereta yang best pun. Lagi pun tu kereta dah tua, kau tu muda lagi. Kereta yang dah tua ni dah tua, jadi bagi kat kau dia lapuk. Faham tak? Jadi kau lagi bagus, tak payahlah. Kau naik sekarang kan, nanti kau akan turun juga. Sebab apa? Sebab kau tak guna. Okay? Badak berendam, baik kau insaf lah, daripada kau buat kerja-kerja haram ni. Tu je lagi bagus nasihat aku. Apa benda lah punya buat ni. Dah badan gemuk, dah penyakit banyak. Badan gemuk, penyakit banyak. Hui bapak pengaruh buruk. Ni semua dia ni. Tak sihat pula tu. Yalah, aku rasa sampai macam tu je. Kau buat badak berendam, kau pergi jalan lurus. Jangan guna jalan setan lagi gila. Kau ni guna jalan setan, kau ikut setan. Kan kau ikut manusia. Rasuah sendiri pun dia tak guna ni tau. Dia tak guna setan tau. Dia lalu sendiri, dia buat sendiri semua. Yang kau ni ikut jalan setan, buat apa? Lebih baik kau pergi bertaubat lagi bagus. Guna cara sendiri. Basuh acah-acah nak cakap macam ni pula kan. Guna, apa guna? Tak ada guna apa pun. Lebih baik kau berubah, pergi kerja. Forex ni semua kau buang lah. Tak ada guna pun guna forex ni. Forex trading ke, forex biasa ke, haram. Aku cut off terus, aku boycott terus ni semua. Sebab aku adalah seorang sangat bahagia. Kau takkan mungkin tahu aku, kau takkan pernah nampak muka aku, tapi aku akan tahu kau. Aku seorang invisible man. Aku
tak ada siapa kenal. Dan aku tak ada orang kenal, tapi setiap gerak-gerik kau tu aku tahu. Lebih baik kau berubah je lah, tak payah guna forex ni. Mana kereta kau yang lama tu kau jual je, duit tu pun kau buang je. Cerita duit yang haram tu kau buang lah, bakar lah, tak guna ada semua ni. Aku nasihatkan kau pergi bersenam lah, pergi senam jaga solat, itu lagi bagus. Lepas tu kalau bonus pun lebih baik kau tak payah lah, tak payah jadi T20, tapi kau guna badak berenang, itu lebih bagus. Sebab kau tu dah lemah, kau guna bawah orang gentle, dia tak guna bawah orang tau. Kau faham tak? Orang gentle dia tak guna bawah orang, dia guna diri sendiri. Ni yang naik ni diri sendiri, bukannya bawah orang. Tak gentle lah bro, sumpah tak gentle. Dan nasihat aku, solat 5 waktu jangan tinggal, berhijab, dapat hidayah, berpahala. Kalau nak kerja pun nak kaya balik, guna duit hasil yang halal, bukan hasil haram. Okey badak berendam. Aku cakap ni untuk diri kau. Kau tu tak guna, jadi aku gunakan kau sikit. Ingat tau, solat 5 waktu jangan tinggal, bersenam, itu lebih bagus. Bye bye.